Penat sini tapi aku cuba. Sebelum ni kita tak ambil tahu pun pasal rambut ke apa ke. Gugur, okey gugur je lah. Kita cuma macam cari shampoo untuk kawal balik tapi benda tu tak ada. Tu kata kadang-kadang rambut kata urus. Apa yang kita boleh buat kita buat, itu je. Lah sebelum ni kita sebagai seorang mak kita lebihkan kepada anak daripada perkahwinan pertama, kedua, ketiga. Sekarang ni baru orang kata kita dapat manjakan diri. Sebelum ni macam bila kita nak fikirkan untuk diri sendiri, anak kecil-kecil kan. So macam letak anak susu, pampers, so kita akan utama dia orang dulu. Dengan dengan sekolah. Lepas tu saya pun pernah janda, saya tanggung anak, kerja kita. Sampai orang kata masa untuk diri tak ada. Akak layak untuk bahagia. Akak layak untuk diri sendiri. Betul. Okey. Ini kulit kepala akak. Kulit kepala akak ni sensitif. Kira paling teruk lah sekarang ni. Di dalam keadaan yang tak sihat. Okey, rambut dia ni, folikel akar rambut dia dah makin lemah. So bila makin lemah kan dia makin gugur. So bila makin gugur dan akak biar je, tak buat apa-apa treatment, dalam masa 6 bulan akak tahu tak apa jadi. Mungkin boleh botak lah kot. Ya. So okay, macam hari ni saya tak salah masa lah kan? Yes. Kita akan buat treatment kulit kepala yang memang khas untuk keadaan dan masalah akak ni. Okey, so tadi lepas kita scan, akak tengok ni. So kat ni saya tunjuk sebelum kita scan tadi kan, sebelum treatment. Kotak-kotak. Ni selepas. Wow. Bersih kak? Dengan satu treatment je? Satu treatment. Macam ni lah baru orang kata sihat. Sebab bila darah kita ni lancar, oksigen pun masuk. So kulit kepala kita sekarang ni akak rasa macam ni. Sebelum ni dia rasa berat, gatal-gatal. Sekarang dah ringan, okey. Lega lah. Lega. Okey. Akak tahu nak kenapa hari ni akak boleh jadi cepat keluar? Sebab akak simpan dalam. Lama dah akak simpan. Benda banyak tersimpan daripada keluar. Macam hari ni, benda yang keinginan setiap wanita nak. Salon, apa benda semua. Hari ni saya dapat walaupun hanya treatment rambut. Lepas ni, orang kata tak payah peduli orang yang lain ni. Kalau akak rasa kan, masa untuk akak tarik handbrake, tarik je handbrake. Sebelum ni akak nak tarik handbrake pun akak rasa macam, tak boleh. Anak nanti macam mana? Nanti orang perlukan aku. Betul. Rumah ni jadi tak kemas. Tapi sebenarnya bila kita wanita ni dah burn out, lagi teruk jadinya. Bila dah sampai satu akak memang tak boleh, akak akan memang akan meletup. Betul tak? Terima kasih akak datang. Sebab akak pun buka mata saya. Sebab apa yang akak rasa sekarang ni, sebab tak mungkin saya, kalau jatuh kat atas bahu saya, tak tentu lagi saya boleh bangun. Saya nak bagi akak, tadi kan akak pakai hemas kan? Okay, hari ni saya nak bagi akak hemas ni. Nak bagi percuma je. Tapi bukan sebab rambut akak kering. Tapi sebab hari ni memang akak betul-betul berani, jujur dengan saya, jadi diri sendiri. Okay, saya doakan akak masa akan depan pemudahkan urusan. Lepas tu orang kata akak boleh spend lebih banyak masa dekat diri sendiri. Tak kisahlah rambut ke. Lepas ni mana tahu saya jumpa akak lagi sebulan. Wah, kan orang kata lip look ke kan. Saya doakan semua untuk akak, dia murahkan rezeki. Okay? Amin.